Roda Panas, hari ini saya berpeluang untuk memandu Honda Civic Type R FL5. Tapi yang ini special sikit. Sebab apa? Sebab ini adalah model yang dibawa masuk secara rasmi oleh Honda Malaysia. Ingat lagi tak tahun 2023? So ini adalah antara 19 unit batch pertama semasa pelancaran dia dulu. Tapi hari ni kita tak nak cerita sangat pasal performance kereta ni, pasal spek kereta ni. Kereta ni dah lama dah ada kat pasaran, semua orang dah tahu dah. Tapi hari ni kita nak cerita apa perbezaan unit yang dibawa masuk secara rasmi oleh Honda Malaysia ni dengan unit Recon. Ada perbezaan ke ataupun sama je? Nanti kita kongsikan apa perbezaan dia. So yang pertama sekali, kedua-dua model, tak kisahlah model Recon ke ataupun yang dibawa masuk secara rasmi oleh Honda Malaysia, so model Type R ni tetap dihasilkan di Jepun. So kalau kita tengok pada nombor siri dia bukan 1/20 ke 1/19 ke, nombor siri dia masih mengikut turutan model Type R tu sendiri. So secara asas dia, enjin masih menggunakan enjin yang sama, 2.0 liter VTEC turbo dan menggunakan transmisi manual 6 kelajuan, pacuan roda hadapan, rim 19 inci, brake Brembo, semua sama. Cuma dia ada sedikit perbezaan daripada segi kuasa. Daripada segi kuasa pula, enjin sama. Tapi sekiranya kita buka di dalam laman web rasmi Honda Malaysia dan kita tengok tentang spek kereta ni, kuasa yang diberikan adalah 319 PS, dan jika dibandingkan dengan model daripada Jepun, apa yang tertulis dalam website di Honda Japan, dia mengatakan kereta ni menghasilkan 330 PS. Maknanya ada perbezaan 11 PS, tetapi dia tetap menghasilkan torque yang sama, 420 Nm of torque. Tapi kalau pemanduan biasa, mungkin kita suka nak rasa perbezaan dia. Sebab tak kisahlah Malaysia ke Japan ke, kereta ni memang dah power. Dan nama pun Type R kan. Perbezaan seterusnya, ini yang paling menarik sekali adalah daripada segi warna. So untuk model rasmi Honda Malaysia, hanya ada satu warna yang ditawarkan setakat ini untuk batch pertama ni yang semasa pelancaran dulu, iaitu warna Championship White. Tapi kalau untuk model Recon, ada beberapa pilihan warna lain. Antaranya kita ada warna biru, warna merah, warna grey, warna hitam dan juga warna putih lah. Tapi kalau tanya pendapat peribadi saya minat betul yang warna biru tu. Kena pula masuk dengan sport rim Evo Rega Master warna putih. Memang dah cun dah. Mungkin pada masa akan datang ada juga ditawarkan warna-warna yang lain, kita tak tahu. Jadi kelebihan yang paling besar sekali jika anda beli unit daripada Honda Malaysia adalah berkenaan dengan warranty dan after sales support. So sudah pasti kalau anda beli melalui Honda Malaysia, anda akan dapat warranty dan juga kereta anda boleh diselenggara di mana-mana pusat servis Honda di Malaysia. Tapi kalau unit Recon pula, warranty adalah bergantung kepada dealer di mana anda membeli kereta tersebut. Okey, so kalau untuk bahagian dalam, dalaman dia pun masih sama, warna merah juga. Cuma yang membezakan unit rasmi Honda Malaysia dengan unit Recon adalah dia punya infotainment. So infotainment untuk Honda rasmi daripada Malaysia ni, dia didatangkan dalam variant bahasa Inggeris dan juga ada juga bahasa Indonesia pun ada. Tak sama dengan unit Recon yang hadir dalam bahasa Jepun. Okay, jadi kalau untuk infotainment dalam bahasa Inggeris ni mudah sikit lah. Kalau kita nak connect dengan Apple CarPlay, Android Auto dan kita nak baca status dekat lock R tu pun semua dah mudah lah sebab dia dalam bahasa Inggeris. Untuk model rasmi daripada Honda Malaysia, harganya adalah RM399,900. Dan kalau anda buka di dalam website rasmi Honda Malaysia, model unit Type R ni masih ada lagi di situ. Maknanya anda masih boleh membeli unit ni, tapi mungkin secara pre-order. Jadi mana satu pilihan anda? Unit rasmi daripada Honda Malaysia ataupun unit Recon? So kalau anda ambil unit daripada Honda Malaysia secara rasmi ni, anda akan dapat warranty dan juga after sales support. Dan kalau anda ambil unit Recon, mungkin anda ada pilihan warna yang berbeza dan juga ada sedikit penambahan daripada segi kuasa. So apa pendapat anda? Drop kat komen. Roda Panas.